ADHD itu namanya pun tidak tepat sebenarnya untuk menjelaskan gangguan yang dialami. Kerana ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah dianggap sebagai istilah yang sudah ditambah baik daripada ADD sebelumnya. Dahulunya dia dikenali sebagai ADD, tetapi perkataan yang lebih tepat untuk mengungkap senario neurodiversity ini adalah Executive Function Deficit Disorder. Kerana apa yang menyatukan semua cabaran yang dihadapi oleh individu ADHD adalah gangguan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ni ada 7 dalam kepala: inhibition, keupayaan kita untuk mengawal diri daripada tidak buat apa yang kita tidak patut buat, menyaring sensori, memberikan fokus, meregulasi emosi. Bila kita rasa marah, kita berkemampuan untuk menjinakkan rasa marah itu untuk bertenang. Banyak lagi lah. Jadi apabila saya mula mengambil stimulan, saya menunggu lebih kurang dalam 3-4 minggu supaya tidak tertipu dengan placebo effect. Bila saya baca, saya membaca sebuah buku bahasa Arab dalam bentuk PDF. Lepas subuh ni di Island lah kan. Lepas baca, berhenti sekejap, breakfast, sambung balik baca, kemudian berhenti, solat zuhur, makan tengah hari, sambung balik. Sampailah malam masak, sembahyang maghrib, isyak. Lepas isyak tu saya sambung lagi. Malam tu lebih kurang pukul 11 lebih tu saya habis baca buku tu. Dan saya faham apa yang saya baca. Masa itulah datang rasa sedih dan gembira. Sedih sebab rupanya selama ni membaca tu ialah satu aktiviti yang sangat payah untuk saya. Tapi saya tak tahu pengalaman membaca selain daripada yang itu. Orang tak percaya kalau saya kata membaca itu sulit sebab saya memang orang yang suka membaca. Dan bila dah mendapat intervensi berkenaan, saya sedar yang saya berhenti sarapan pagi dan saya boleh baca, sambung balik baca. Kalau dulu tak berlaku lah tu. Bila saya pergi ke dapur bancuh kopi, dah hanyut buat kerja-kerja yang lain pula. Saya sedar mungkin 3 hari lagi baru datang balik ke buku tu kan. Ketika itulah saya mula memberanikan diri untuk cuba sambung pergi semula ke kampus, tapi dalam program kecil, postgraduate certificate 6 bulan. Sangat berbeza pengalaman. Assignment siap on time. Bila ada projek, saya boleh bahagikan kepada task yang kecil-kecil. Bila banyak benda yang perlu dibaca, saya tidak panik. Basically kalau dalam psikologi dia kata foggy brain. Kita rasa macam ada kabus dalam di bahagian kepala kita. Foggy brain itu hilang. Selepas berjaya menyelesaikan postgraduate certificate itu seperti yang sepatutnya, saya memberanikan diri cuba sekali lagi dalam percubaan yang ke-6. Dan bezanya ialah dalam percubaan yang ke-6 itu, saya mendaftarkan diri di universiti, di Trinity College Dublin sebagai pelajar berkeperluan khas kerana diagnosis ADHD saya. Selain daripada saya yang sudah faham ADHD itu apa, stimulan, tahu sedikit strategi bagaimana cara nak belajar dengan lebih baik, sistem di universiti itu memainkan peranan yang besar untuk membolehkan pengalaman belajar kali ini membantu untuk selesai dengan baik, mudah-mudahan insya-Allah.